Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa yang saya pelajari kat program ni, mula saya tak kenal sangat pantun. Kiranya tak biasa dengan pantun nak reka pantun macam mana. Tapi dalam program ni kita boleh reka pantunkan AI dan menaikkan keyakinan saya lah untuk mereka pantun. And facilitator pun dia ajar kami boleh lepas generate pantun tu boleh tukar mana-mana baris ikut kesusahan kita. Jadi dia meningkatkan keyakinan saya lah untuk buat pantun. Hai, so saya ingatkan pantun ni susah, tapi sebenarnya dengan bantuan AI ni dia menyeronokkan, and then dia menggabungkan aspek tradisional dan juga zaman sekarang. Jadi dengan bantuan AI ni kita bolehlah belajar berpantun-pantun. Hai, Assalamualaikum. Okey, bagi refleksi saya pula berkaitan dengan bengkel ni adalah yang pertama sekali, ada perkara yang sangat bagus. Di antaranya adalah kita boleh mengingati cara kita untuk membina pantun, yang mana kita teringat daripada zaman dahulu, zaman-zaman tradisional kita guna pantun. Dan tapi disebabkan kita pada zaman sekarang ni, kita pada era yang moden, jadi kita lebih mudah lagi untuk membina pantun dengan kita menggunakan AI. Antaranya adalah ChatGPT dan Gemini. Jadi di sini bukan pahala untuk kita melupakan tradisional punya part, kemelayuan kita. Jadi tiada halangan. Itu saja, terima kasih. Bye. Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada yang handle bengkel ni, sebab saya rasa macam seronok banyak benda yang saya belajar. Sebenarnya jujur saya cakap, saya tak pandai pun langsung pasal pantun ni. Sebelum sekolah lagi saya memang tak reti. So saya kan sampai bila-bila memang saya tak pandai langsung nak buat pantun. Tapi bila dah maju dan moden kan, so kita dikenalkan dengan AI. So saya tak expect lah melalui AI ni kita boleh buat prompt kan, kita boleh hasilkan pantun. Jadi saya memang seronok lah belajar banyak benda. Lepas tu setiap bulan ni pula dengan guna AI ni, dalam beberapa saat je dah terus keluar pantun tu. Sekejap je, mudah je. Jadi yes, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Yes, terbaiklah bengkel ni.